Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan so hari ni istimewa sikit. Saya nak review sebiji. Ini dia, kereta jejaka, kereta idola gadis-gadis. So, ni dia kat depan mata kita sekarang ni terdapat sebiji Proton pula, Honda. Ini dia, Honda Civic 2.0 tahun 2007. Dah siap dengan body kit full spec Type R punya. So bukan macam mana abang kakak boleh tengok sekarang ni, kereta ni dah disiapkan dengan cat warna merah. Nak katakan warna merah cili pun tak, nak katakan merah Ferrari pun tak. Merah dia memang ngam-ngam untuk si dia ni. So kereta ni macam mana kita lihat sekarang, tengok pada muka depan dia, memang cun, memang handsome. Saya sendiri lah puji kereta ni, memang handsome. Bukan saya je, semua orang nak teringin mengidam nak pakai kereta ni. So ni dia Civic 2.0 tahun 2000. Siapa berminat WhatsApp call sampai dapat. So jom kita tunjuk dulu sedikit pada bahagian rim dia dulu. Tengok ni, dia dah disiapkan dengan rim CE28. Tengok dengan dia punya clipper dah siap dispraykan warna ala-ala warna grey biar nampak menarik sikit. So dia dah disiapkan dengan rim 17 inci, tak silap saya 17 inci. So kereta ni betul-betul cuci kaki, cuci tangan, jualan cash sahaja untuk abang-abang kakak. Tengok spoiler dia. Ini Honda FD tak ada spoiler ni, tak sah lah. Memang tak nampak lah dia punya handsome, dia punya garang dia tu. So kereta ni transmission automatic. So kat sini pun dia dah disiapkan dengan lips, dengan skirting dia semua dah siap full body kit. So abang kakak tak perlu pening kepala lagi dah. Kereta ni kalau beli dengan saya tinggal nak tinted sahaja. Tak tinted pun dah nampak cantik. Kalau tinted lagi garang. So jom kita review pada bahagian dalam ni pula. Apa yang ada kat dalam FD ni? Ramai tertanya dengan saya, apa yang ada kat dalam dia. So inilah dia pada bahagian dalam dia. Kereta ni dah disiapkan cat luar dan dalam komplit. Tak perlu pening kepala nak buat apa dah. Kereta memang cantik, kereta memang kemas sangat-sangat. So inilah dia sedikit yang saya dapat kongsikan pada bahagian dalam dia. So kat sini pun disiapkan dengan leather seat original dia, Honda punya. Abang boleh tengok lah, seat dia memang selesa, memang comfortable. Apa orang cakap, comfortable sangat-sangat. So kat sini pun tengah pun masih lagi kemas. Semua aircon sejuk. Inilah rupa dalam Honda FD. Ramai sangat yang nak tengok. Apa yang saya suka dengan Honda ni bang. Meter dia ada kat situ satu, kat sini ada satu. Itulah yang menampakkan Honda ni ramai sangat yang orang kata, ramai sangat yang pakai Honda. So hari ni kita review Honda ni, apa sebab orang nak pakai. So Honda ni, kereta Honda ni diciptakan memang khas untuk sport lah, kaki-kaki sport. Inilah dia kereta di antara keretanya. Cuma kereta ni